Bahasa Melayu indah berseri, warisan lama turun ke bumi. Bangsa berjaya kerana pekerti, bahasa dijaga, maruah dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alifuddin bin Muhammad Zaharuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Afif Hairis bin Wan Hazizi. Saya daripada kelas Bahasa Melayu C. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Pendeta Zakbar, bahasa menunjukkan bangsa. Kata-kata ini membawa maksud bahawa kemajuan sesuatu bangsa bergantung kepada sejauh mana bahasa mereka dimartabatkan. Bahasa bukan sahaja alat komunikasi tetapi menjadi jati diri dan juga tamadun bangsa. Sebelum memulakan perbincangan kita pada hari ini, alangkah baiknya jika saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Zaim Daniel bin Zaid. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Aku rasa ni aku ada benda nak borak kau. Tak apa tu? Tu kau tak tahu. Aku rasa kita borak pasal bahasa hari ni. Bahasa? Ya. Menarik. Betul juga sebab aku tengok pun sekarang macam bahasa pun macam guna tapi macam tak betul lah juga lagi dalam media sosial. Kan? Betul, aku juga pun kadang-kadang guna juga bahasa macam singkatan-singkatan waktu aku bersama kawan-kawan aku, macam dalam WhatsApp aku cuma type macam singkatan-singkatan je, tak penuh lah. Kau tak ada baca tu tadi. Tapi hari tu aku ada baca tau. Tokoh-tokoh bahasa ni cakap. Aku baca itu Profesor Azman Haji Omar tahun 2025. Beliau cakap kemahiran betul bukan sekadar menyampaikan makna, tapi mencerminkan keupayaan mengawal struktur bahasa dan konteks sosial. Cakap pasal bahasa ni kan, aku rasa dia macam ada jugalah cabaran untuk kita memartabatkan dengan isu-isu semasa berkaitan dengan bahasa ni. Macam antara yang paling ketara sekali, masalah yang paling ketara dan boleh semua orang daripada semua aspek sekali adalah daripada media sosial. Macam kalau tengok komen dekat media sosial yang sekarang ramai remaja dewasa guna, macam contoh macam TikTok kan. Ada guna bahasa yang terlalu singkat. Macam singkat dan bahasa yang bercampur dengan bahasa Inggeris. Macam cuba try test kan. Kadang-kadang aku pun macam guna juga benda tu dalam media sosial aku. Macam kadang-kadang kita nampak biasa je benda tu, tapi sebenarnya dia boleh menjejaskan identiti bahasa kita lah, macam tu. Bagi aku lah, pandangan aku. Sebenarnya itu juga menunjukkan perubahan sikap generasi muda sekarang ni. Dia nak lebih cepat, lebih ringkas dan lebih mudah, sehingga kadang-kadang dia lupa tentang nilai kesatuan bahasa Melayu yang telah diperjuangkan sejak dulu. Aku setuju. Kalau tengok komen netizen pun ramai yang komen-komen contohnya lah berkaitan juga dalam bahasa ni pun diguna untuk dalam bully, macam cyberbully. Jadi bila dalam cyberbully tu diguna bahasa yang kurang sopan, biadab, dia mengecam. Jadi walaupun diguna bahasa Melayu tapi cara dia penggunaan tu macam salah. Betul lah. Setuju juga dengan benda tu sebab aku rasa benda ni kita boleh perbaiki lagi lah. Macam contoh kita sebagai orang Melayu kita gunakan bahasa Melayu kita ni dengan lebih efisien. Contohnya kita gunakan bahasa yang betul, ejaan yang betul, sebab nanti kita ni sebagai generasi baru, kita ni yang akan mencontohi kepada generasi yang akan datang. Contohnya kalau kita menggunakan short form, bahasa-bahasa singkatan kan, kita gunakan bahasa singkatan, nanti akan menyebabkan generasi-generasi yang akan datang ni menggunakan bahasa singkatan tu dalam pembelajaran ni pun benda tu. Aku setuju lah korang. Point isi-isi korang ni sangat menarik. Cuba korang fikirlah kan, macam mana bahasa boleh menjadi cerminan kepada kepribadian seseorang. Kalau cakap pasal cerminan lah kan, aku ingat apa yang mak aku cakap. Mak aku pernah cakap kita ni kalau nak bagi orang macam menarik untuk orang macam tengok kita macam orang macam kita ni orang baik, kita ni macam orang yang sopan santun. Dia adalah bermula daripada percakapan kita. Bila kita cakap dengan orang tu secara sopan, automatik orang macam hormat kita, orang tahu kita ni cakap baik tu semua. Jadi orang pun daripada perhatian orang,
kita ni ni lah, guna bahasa dengan baik lah. Aku dulu pun ada seorang kawan lah. Dia macam mana nak cakap, dia macam seorang yang sopan lah. So bila dia bercakap dengan sopan, ayat dia tersusun menjaga hati perasaan orang. Bila dia bercakap kan, dia macam ramai kawan lah. Macam orang lebih suka bersembang dengan dia, berinteraksi dengan dia, disebabkan oleh cara dia bercakap tu buatkan orang selesa dan orang tak rasa macam sakit hati ataupun terasa dengan apa yang dia cakap. Oh, saya setuju lah dengan benda macam tu. Weh korang, apa kata kita main quiz pula kali ni? Aku quiz ni aku suka. Aku ada banyak soalan untuk korang. Kalau ni apa yang kami dapat kalau kami lawan quiz ni? Menang atau kalah? Siapa yang menang, aku belanja nasi ayam. Baik. Kalau Nasi ayam kedai mana? Kedai Anjung Kedi. baik. Yang kalah pun aku belanja. Kurang sikit, nasi dengan telur. Okey, boleh. Boleh? Aku Okey. seronok. Soalan pertama aku. Okey. Kau kena tukar jadi bahasa Melayu. Betul eh? Wait, aku nak tanya something. Okey, aku jawab. Okey. Aku jawab dulu. Okey. Kalau aku nak tanya something tu, kita boleh cakap weh korang, aku ada nak bagi tahu sesuatu. Aku ada nak tanya sesuatu. Bisa lah korang bukan bahasa Melayu. Betul. Aku jawab. Okey. Okey, faham? Aduh, silap pula. Weh semua, aku nak bagi tahu sesuatu dekat kamu semua. Betul Alif. Wah. Satu markah untuk Alif. Si ayam menanti. Sabar, sabar. Ada banyak soalan lagi. Okay. Okey. Soalan kedua. Weh, korang. Let's lepak je lagi. Let's lepak. Terang-terang salah. Betul. Kalau jawab yang aku jawab. Sabar. Ya. Okey, aku jawab. Aku try. Okey. Weh semua, jom kita lepak. Betul. Ulang balik. Weh semua, jom kita lepak. Okey, betul. Yes. Satu markah untuk kau. Dapat. Seri. Seri. Okey. Nak sambung lagi ke? Last lah. Okey, last lah. Dia penentu lah, penentu. Sekejap, aku fikir soalan jap. Soalan susah sikit please. Okey, sabar. Easy lah soalan. Lama. Sabar. Kata nak soalan susah. Okey. Sabar. Weh, korang. Homework semalam korang dah siapkan ke? Kira. Siapa cepat dulu? Okey, siapa cepat dia jawab. 1, 2, 3. Oh, okey. Alif tak angkat. Alif jawab Alif. Jawapan dia, weh semua, kerja rumah yang kerja rumah. Macam tak betul. Jadi soalan dia jadi Aku ulang soalan. Okey. Weh, korang. Homework semalam dah siap ke? Okay, weh semua, kerja rumah semalam, kerja rumah semalam dah siapkan ke? Okey, betul. Aduh. Okey, nampak ya. Telur. Alif yang akan dapat nasi ayam dan Zaid akan dapat nasi telur. Tapi bersyukur sedap juga. Okay. Jawapan dia, weh semua, kerja rumah yang kerja rumah. Macam tak betul. Jadi soalan dia jadi Okey. Aku ulang soalan. Weh, korang. Homework semalam dah siap ke? Okay, weh semua, kerja rumah semalam, kerja rumah semalam dah siapkan ke? Okey, betul. Aduh. Okey, nampak je. Telur. Alif yang akan dapat nasi ayam dan Zaid akan dapat nasi telur. Tapi bersyukur sedap juga. Korang semua nampak tak? Walaupun kecil je, tapi banyak dia punya makna kita boleh ubah jadi bahasa Melayu yang betul. Betul. Kiranya kita dengan aktiviti ni pun kita dapat macam belajar lah satu benda baru. Contohnya
untuk kita nak perbetulkan generasi-generasi yang akan datang dengan bahasa-bahasa Melayu yang lebih betul dan tepat. Macam formal lah, lebih formal lah dalam percakapan ataupun dalam sesuatu bidang pendidikan. Korang bayangkan je lah, kalau kita rakyat Malaysia ni semua guna bahasa Melayu yang betul. Bahasa rojak kita guna, kebanyakannya kita guna bahasa rojak sekarang ni. Kita akan dapat merasakan keindahan bahasa yang Sesuai. Lagi kan kita ni siswa guru kan. Betul. Siswa guru nanti jadi cikgu, nanti jadi cikgu. Lagi kita pula ambil option bahasa Melayu. Betul. Kalau kita guna bahasa Melayu yang singkatan, bahasa Melayu Rojak. bahasa rojak, nanti pelajar murid-murid kita dengar, lepas tu dia ikut nanti jadi makin buruk lah. Jadi kita Betul. ni kena jadi contoh. Betul. Untuk generasi muda yang akan datang. korang. Aku ada topik penting kan nak bincang dengan korang ni. Pasal nilai dan kepentingan bahasa. So, bagi aku lah, dengan menggunakan bahasa ni kita dapat menilai dan menyatu padukan bangsa kita dengan bahasa Melayu. Contohnya, kita ni daripada pelbagai negeri. Pelbagai negeri macam Alif, Terengganu, aku Kedah dan Afif, Negeri Sembilan. So, dengan bahasa Melayu ni kita dapat menyatu padukan semua daripada pelbagai negeri dalam satu bahasa. Macam tu. Setuju tu. Macam contohnya lah, kalau kan kita duduk dekat IPG ni, masing-masing datang daripada negeri masing-masing macam yang Zaim cakap tadi lah. Lepas tu kalau masing-masing bercakap ikut dialek negeri masing-masing, macam mana antara satu sama lain tu nak memahami? Betul. Kan? Jadi kena menggunakan bahasa kebangsaan macam bahasa Melayu standard lah untuk memahami dan lebih jelas. Itulah kekuatan bahasa kebangsaan. Ia menjadi jabatan komunikasi untuk semua warga Malaysia. Kadang orang ingat bahasa ni satu perkara yang remeh lah. Tapi kalau kita pandai menggunakan bahasa dengan betul, kita pandai bertutur dan menyusun ayat dengan betul, dia boleh menjadi satu satu perkara yang akan membina bangsa Melayu di masa akan datang. Contohnya lah kan, macam sama balik yang topik negeri tadi. Kalau dalam kumpulan contohnya bermesyuarat, lepas tu tengah yang ni tengah bagi pendapat, yang ni tengah bagi pendapat, lepas tu macam jadi perdebatan. Lepas tu kalau gunakan bahasa yang tu, bahasa negeri masing-masing, bahasa dialek, jadi Tak ada orang yang perdebatan. titik penyelesaian tu tak jumpa lah. Okay, jadi sebenarnya kat sini kita nampak yang kita perlu gunakan satu bahasa iaitu bahasa Melayu standard yang semua orang faham untuk menyelesaikan sesuatu benda dan memahami untuk memberikan orang lain kefahaman dalam sesuatu benda tu. Itu pun kita dah nampak lah bahawa pentingnya bahasa tu. Jadi kita kenalah dengan topik ni, kepentingan bahasa tu. Wah. Pandai kita ni noh. Seterusnya, topik yang aku nak kita bincang hari ini, cadangan dan langkah penambahbaikan. Jadi, macam mana kita nak kukuhkan keunggulan berbahasa ni? Korang ada cadangan dalam sudut era digital? Aku rasa lah yang kita boleh gunakan platform media sosial yang terkini yang jadi macam minat generasi-generasi sekarang lah. Contohnya TikTok, Instagram dan sebagainya. Macam TikTok ni kita kan belajar IPG. So kita ni ada satu hari ataupun satu minggu yang kita menggunakan sebagai, yang kita gelarkan sebagai MBM MBI. MBM MBI itu dia bawa maksud kepada memperkukuhkan bahasa, memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris. So kat situ kita boleh gunakan medium TikTok ni sebagai langkah untuk kita mendedahkan tentang kepentingan bahasa Melayu dan kita perlu memperkukuhkan bahasa Inggeris untuk kegunaannya. Tapi kita lebih pentingkan dan menekankan tentang bahasa Melayu kita lah kat situ. Kalau gitu, kau ada idea lah. Dah halang kita duk cakap bahasa ni, berapa minit kita cakap pasal bahasa ni. Ada tak siapa nak bagi pantun ke nak bersyair depan ni ke? Weh, bersyair. Kita boleh buat pertandingan kalau benda tu. Yang tu ramai-ramai kan? Ni antara kita je. Antara kita mungkin kita boleh buat pantun. Okey, orang yang bagi cadangan mulakan dulu. Aish. Sekejap, kita fikir dulu. Okey, kita fikir dulu. Dari idea tu, kita boleh guna
digital dalam sesi pembelajaran kita. Nampak dekat situ. Walaupun kita guna digital, tapi kita kena kekalkan kemurnian bahasa Melayu kita ini. Kita mula dengan pantun Alif. Saya dulu saya. Siapa lah dulu? Tak insyaAllah. Fikir dulu. Okay, dah jumpa. Laju. Bahasa indah, tanda berbudi. Tutur santun, dihargai insan. Walau zaman berubah kini, bahasa Melayu tetap disanjung zaman. Wah, sedap betul tu. Macam bermakna. Macam berguna lah pantun kan. Kalbu. Ya, main gila. Aku pun ada pantun. Aku balas. Okay, aku balas. Bahasa Melayu, warisan bangsa. Jangan biarkan hilang cahaya. Gunakan yang bangga dan rasa. Itulah tanda kita berjiwa merdeka. Nampak? Mana mau galau? Hebatnya korang ni. Takkan 2 orang aja. Kan? Dia kena 3. Hebatnya korang ni. Inilah contoh keharmonian berbahasa kebangsaan. Betul. Korang dah boleh join lah lepas ni. Oi, pertandingan betul. Iya. Nanti kita join. Alif, aku dah hantar mesej dekat pasal kita tadi. Tanya tentang tarikh penghadapan tugas kita. Tapi pelik lah. Dia tak lain. Tak main kau cakap. Raisa nak tanya, boleh tak kami sikit sebab ada drop sikit hari ini. TQSN. Lah, betul. Dia tak balas. Ni kau ingat kau chat dengan siapa, kau mesej siapa? Ni mesej dengan pensyarah kan. Jadi kena gunakan bahasa. Okay, bahasa yang dia mudah faham. Aku tak sangka pula sampai macam tu. Kan mesej tu jelas pun dah cukup dah dekat dia. Tak apalah ni. Aku ajar channel macam mana ayat yang betul. Apa katanya tulis Assalamualaikum mula sini kan. Assalamualaikum cik tuan ataupun kalau pensyarah tu ada doktor, itu cakap dah Assalamualaikum pensyarah, Assalamualaikum doktor. Maaf mengganggu masa doktor. Saya ingin bertanya sama ada kumpulan kami boleh menghantar tugaskan sedikit lewat. Sebab kena hantar lambat kan. Kerana menghadapi sedikit masalah teknikal. Mesti bagilah last akhir sekali bagilah macam penghargaan ke terima kasih macam mempertimbangkan permintaan saya. Macam tu nampak baru dah dapat sopan sikit lah untuk ni. Okay lah. Kalau macam tu, terima kasih lah sebab tegur aku untuk benda ni kan. Aku akan betulkan lagi. Dan ni kalau apa-apa dia cakap, aku boleh tahu. Nanti cek buat mesej sekarang harus bahas formal kan. Okay, baik. Terima kasih. Okey lah korang. Aku rasa dah sampai hujung lagi. Aku boleh nak pergi lagi. Aku kata kita terus kena refleksi dan Untuk perbincangan kita hari ni lah. Okay, faham? aku dapatlah pada hari ni kan. Dari perbualan ini, aku rasa lah kita dah nampak jelas, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur ni bukan sekadar bercakap, tapi tentang memahami dan menghormati. Aku pun belajar sesuatu lah pada hari ni, macam tentang kepentingan bahasa kita, cara untuk kita memartabatkan bahasa kita, cara untuk kita lebih mendedahkan bahasa Melayu kita ni kepada generasi-generasi akan datang dan kepada generasi yang lalai dan leka tentang penggunaan bahasa rojak ni. Betul. Aku pun macam lepas pada perbualan kita ni, aku baru sedar lah. Macam kita ni siswa guru kan, bakal jadi guru. Jadi peranan kita tu untuk jadi contoh anak-anak muda, anak-anak bangsa pada masa hadapan tu sangat penting. Betul. Jadi kita perlu macam menjagalah, kita perlu memartabatkan betul-betul bahasa ni. Betul. Untuk bukannya supaya dan anak-anak bangsa, anak-anak murid kita nanti bukannya dipaksa untuk memartabatkan bahasa ni, dia jadi macam naluri dia sendiri lah. Betul. Kita ni sebagai pendidik, kita yang patut mulakan. Kalau kita tak mulakan, siapa lagi nak mulakan kan, untuk kita mendidik generasi akan datang dengan menggunakan bahasa kita, bahasa Melayu yang betul. Jadi kat situ kita dah nampak dah tentang kepentingan bahasa ni, dan aku harap kepada kita semua ni sebagai bakal pendidik dan akan mendidik generasi-generasi akan datang setelah ni,
mampu lah untuk menggunakan bahasa Melayu yang betul dan mendidik anak-anak bangsa kita menggunakan bahasa Melayu yang betul. Kata pepatah, melentur buluh. Biarlah dari rebungnya. Betul. Mari kita akhiri dengan pesanan ringkas kepada semua Penonton-penonton kita lah. Bahasa dijunjung, bahasa gemilang. Assalamualaikum. Aku nak gerak dulu. Dan gerak. Dengar Awal. laju. Selamat. Nanti next time kita jumpa. Roger. Jangan lupa. Call. Jangan lupa Jangan lupa Telefon. nasi ayam dengan Nasi chicken. ayam. Okay, gerak dulu. Okey, Assalamualaikum.